Orang Malaysia ni naik eskalator pun ada tertib dan sopan. Mana yang tidak terburu-buru mereka akan duduk sebelah kiri saja, dan mana yang nak cepat mereka akan sebelah kanan. Jadi mereka akan berdiri di kiri dan kanan. Mereka tidak akan menghalang laluan untuk orang keluar daripada MRT. Mereka akan bagi yang semua keluar dulu habis, baru mereka akan masuk. Nampak? Mereka tak akan berebut-rebut. Inilah orang Malaysia. Bangga guys. Sangat bangga guys. Ya teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys, Timelek TV. Macam mana kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dipermudahkan segala urusannya, dan semoga dilancarkan rezekinya. Yang dalam keadaan sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namun apapun situasi kita ya, mari kita selalu upayakan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan guys. Oke teman-teman semuanya, dalam kali ini kita tahu ya, ketika kita berkunjung ke Malaysia, ada pemandangan yang sangat-sangat indah di sana guys. Yang dalam hal ini kita tidak ditemukan di negeri-negeri lain ya. Apalagi kita kalau pergi ke Indonesia sendiri ya. Di Indonesia sendiri guys, hal semacam ini ya sudah tidak diterapkan ya. Mungkin kalian penasaran tentang hal ini, mari kita simak seperti apakah videonya. Disclaimer ya guys, saya tidak ada maksud untuk menjelekkan satu sama lainnya ya guys, cuman lebih kepada bahan pembelajaran ya. Yang positif mari kita ambil, dan yang negatif mari kita ya perbaiki teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita play seperti apakah videonya. Let's go. Assalamualaikum, berjumpa lagi kita. Waalaikumsalam. Hari ini kita berjumpa lagi. Hari ini saya nak buat vlog bagaimana suasana dan situasi orang-orang Malaysia pada petang hari balik kerja. Sangat menarik. MRT. Bagaimana disiplin mereka, bagaimana kesempanan mereka, adakah mereka beratur ataupun berbaris untuk naik MRT ataupun berebut-rebut betul-betul lah. Itu yang saya mahu tunjukkan kepada korang, bagaimana tertibnya. Kalau korang nak tahu bagaimana video ini, korang kena tonton video ni guys daripada mula hingga habis. So, apa lagi? Kita nak pergi ke TRX. Apa lagi? Jom terus kita pergi ke sana. Tapi kita nanti akan tukar train ke iaitu Chang Solin untuk ambil MRT untuk ke TRX. Okey, sekarang ni pukul 6.07 memang sangat sesuai lah untuk kita buat konten yang mana suasana time balik kerja orang-orang di Malaysia ataupun di Kuala Lumpur. LRT pun dah sampai. Saya daripada Ceras ni untuk pergi ke bandar memang tak ramai ya. Tetapi kalau pagi-pagi daripada sini untuk pergi ke bandar memang ramai sebab orang nak pergi kerja. Sekarang ni kita nak buat konten orang balik kerja. Okey, kalau kita tengok daripada stesen LRT Chang Solin pun ramai juga. Ni sebelah ni adalah train orang balik kerja ya. Tempatnya bersih guys. Saling ataupun Putra High. Ramai, penuh sampai berdiri-diri macam ni ya. Ini saya baru di Chang Solin, tapi nanti kita akan pergi ke TRX. Ni ramai sangat orang baru balik kerja petang. Sekarang ni pun pukul 6.14. Dan ini mahala untuk ke KL memang tak ramai sebab orang bukan lagi kerja. Kalau pagi, belah ni yang ramai orang. Tengoklah berapa ramainya orang menggunakan LRT ataupun MRT di Malaysia ya. Sebab pengangkutan awam memang sangat diperlukan kalau di KL ni. Dan yang satu saya suka tentang pengangkutan awam di Malaysia ni atau di KL ni, untuk poin-poin dia berhenti di setiap stesen tu tepat. Kita tidak perlu untuk ambil Grab lagi untuk jalan sangat jauh ya. Contoh macam stesen LRT ni di sebelah sana yang saya tunjuk ni ada stesen MRT pula untuk sambung pergi ke TRX. Okey, ini adalah pintu masuk untuk pergi ke stesen MRT ataupun terus ke LRT. Ke sini LRT tadi yang kita naik, dan kita nak pergi ke stesen MRT di bawah tanah ya. Tapi yang saya suka tentang Malaysia ni, pengangkutan awam dia terutamanya MRT dan LRT, yang saya suka adalah kerana dia bersebelah-sebelah aja. Itulah sebabnya pengangkutan awam di Malaysia ini ataupun di KL ni sangat berjaya dan sangat-sangat menjadi pengangkutan yang penting untuk orang-orang yang ada di Malaysia. Jadi betul lah kita di Malaysia ni, kerana pengangkutan awam kita dirancang dengan sangat baik ya.
untuk kegunaan rakyat dia. Kita tidak perlu untuk berjalan jauh sangat untuk naik Grab lagi pergi ke stesen MRT, LRT, kerana dia sudah bersambung-sambung. Jadi kalau macam contoh di Bukit Bintang tu ada stesen MRT di bawah tanah. TRX dah ada stesen MRT, KLCC dah ada stesen untuk yang bikin lain menarik ya guys. Jadi saya rasa pengangkutan awam Di Malaysia ini KL aman guys, sudah jauh dari Calo ya, sangat apa namanya, bagus. kalau Dan di Malaysia rancangannya ini sangat teratur. pungli. Kita tidak perlu untuk dari satu stesen ke satu stesen tu untuk naik Grab lagi, untuk naik kereta lagi, sebab dia dah dekat-dekat. Pemandangan Dan yang ini sangat salah satu indah nih guys. sikap orang Malaysia, kalau dia tak jalan dan tak kejar masa, dia orang akan berdiri belah kiri, dan yang kejar masa akan seperti saya ni akan berjalan sebelah kanan. Wah, sangat Dan teratur inilah guys. sikap orang Malaysia yang Inilah kita Malaysia, sangat cuy. banggalah dengan mereka ni. Contoh macam ni kita tengok mereka tak kejar masa, mereka akan berdiri di sebelah kiri. Bagi saya yang kejar masa macam ni, saya akan berjalan di sebelah kanan. Macam dah diatur, tapi tak, ini adalah normal. Dan seperti ini juga, tengok, nampak? Mereka sangat tertib. Mana yang tak nak berjalan dengan cepat, mereka akan berdiri sebelah kiri. Dan kita sampai ke bawah tanah sekali di stesen MRT Chow Sau Lin. Sekarang kita nak pergi ke TRX. So kita tengok dekat sini, mana yang baru sampai KL ataupun tak tahu macam mana cara dia, dekat sini ada dia punya bot untuk perjalanan. Kita boleh tengok dekat mana. Contoh saya kena platform 2, dan daripada Chow Sau Lin ni pergi ke TRX, Tun Razak Exchange, nombor 23 ni. So platform nombor 2 sebelah sini, dan platform nombor 1 sebelah sini. Dan Sangat satu lagi menarik kena nih, ingat, guys. jangan berdiri Inilah di bahagian Malaysia guys. coach Waduh, wanita jadi contoh yang ya. warna pink ni adalah coach wanita. Jadi korang jangan berdiri sini, kerana nanti korang akan masuk ke coach wanita. Jadi korang berdiri yang tidak ada warna pink macam ni, untuk lelaki ataupun perempuan boleh campur kat sini. Tetapi kalau yang wanita seperti yang ni memang tak boleh campur, hanya untuk wanita saja. Itulah bangganya sebagai rakyat Malaysia, dan wanita juga di Malaysia sangat diprihatin, ataupun orang kata sangat diutamakan. Ada yang bertanya, kat bawah panas sangat stesen MRT ni ada line telefon ke? Okey, jangan risau, kita tengok ni. Line telefon ada penuh. Walaupun bukannya 5G, tetapi boleh untuk kita mengakses internet di bawah tanah ni. Ni saya tak tahu berapa puluh meter di bawah tanah kita ni, tapi tetap ada line internet. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita tengok macam mananya tertibnya orang Malaysia ni naik eskalator pun ada tertibnya, sopan. Mana yang tidak terburu-buru, mereka akan duduk sebelah kiri. Ini pemandangan yang dan sangat mana yang elok nak guys. cepat, Ini mereka jarang akan sebelah kanan. dijumpai ya di Ini bukan Indonesia disiplin, tentunya. Ini adalah memang sudah kebiasaan orang Malaysia begini. MRT kita dah sampai. Okey, jadi tak berapa ramai sangat, sebab kita nak pergi ke bandar, nak pergi ke KL. Kalau yang nak balik daripada kerja, LRT yang sebelah tadi yang saya tunjuk tu memang sangat ramai. Samsung Galaxy. Kita dah sampai di Tun Razak Exchange. So kita lihat bagaimana orang-orang yang nak naik LRT. Kita nak keluar, tengok dia bagi kita keluar dulu. Ini mereka yang baru nak masuk, berbaris rapi, teratur, dan Dia tidak tidak berebut-rebut ya. berdesak-desakan ya guys. Ini yang kita nampak. Ini sangat luar biasa. Mereka tidak berebut-rebut, dan mereka mengikut aturan dan beratur semuanya masuk dengan sopan, dengan baik sekali guys. Bangga saya sebagai rakyat Malaysia bila melihat orang-orang Malaysia bersikap sopan, santun dan tertib macam ni. Kita pergi yang untuk ke Putrajaya. Yang tadi saya berdiri tu tadi untuk pergi ke bahagian lain, untuk pergi ke Kajang. So kita pergi ke kos yang pergi ke bahagian Putrajaya. Time ni memang sesuai lah untuk buat konten. Tengok berapa ramainya rakyat Malaysia yang balik kerja menggunakan MRT ya. Sekarang ni kita pergi ke platform untuk ke Putrajaya. Sini ke Putrajaya lagi ramai guys. Tapi kita tengok berbarisnya sangat teratur. Ni berbaris semua ni. Ini semua mereka berbaris. Platform untuk ke Putrajaya lagi ramai daripada untuk ke Kajang ya. Jadi seperti yang kita tengok tadi yang di Kajang, ini barisan untuk masuk pergi ke MRT. Tengah-tengah ni adalah untuk laluan mereka yang akan keluar daripada MRT tu. Ke kiri dan ke kanan ni adalah untuk mereka untuk masuk ke MRT. Tapi inilah yang saya mau katakan di sini, mereka sudah tahu apa yang mereka buat. Jadi mereka akan berdiri di kiri dan kanan. Mereka tidak akan menghalang laluan untuk orang keluar daripada MRT. Itulah guys. Ini pun sama. Sampai je mereka akan terus berbaris, mereka tidak akan berebut-rebut. MRT dah sampai. So kita nak tengok bagaimana cara mereka untuk naik MRT, dan bagaimana mereka yang akan turun daripada MRT tu. Okey, mereka akan bagi kebenaran yang keluar dulu. Okey, laluan tempat saya ni. Sebelah pun sama Sebelah pun sama guys, macam tu juga.
Mereka akan bagi yang semua keluar dulu habis. Wah, Kemudian saya sangat baru mereka heran akan ya masuk. guys, kok Nampak? bisa Mereka akan berburu. hal semacam ini Inilah terjadi orang ya. Malaysia. Bangga guys. Bangga guys. Inilah Sangat mentaliti bangga orang kita tengok, Malaysia, Jadi guys. dah penuh kan depan tu. Jadi mereka tak akan tolak-tolak. Jadi dia akan tunggu pintu tu tertutup. Mereka akan tunggu train yang kemudian. Wow, luar biasa guys. Apa lagi yang kita nak katakan bagaimana disiplin orang Malaysia. Mereka tak akan tolak-tolak. Nampak? Ada polis bantuan yang menjaga keselamatan. Tapi polis bantuan ni bukannya untuk menjaga barisan mereka, bukan. Takut ada biasalah penyelok saku, ada perompak ke apa. Itu tujuan polis bantuan ni. Tapi kalau untuk beratur, untuk berbaris ni, polis bantuan sebenarnya dah, itu bukan kerja dia. Sebab orang Malaysia ni dah siap-siap akan pandai untuk menyesuaikan diri dan memang akan tertib beratur. Dan sebelah kanan ni juga, Oh my kita tengok, god. sama. Begitulah. Wow. Seterusnya setiap Ini hari. Malaysia Jadi, guys. sebab itulah kita bangga menjadi rakyat Malaysia. Kita ni orangnya berdisiplin, walaupun kita ni berbagai agama, berbagai bangsa, India, Cina, Kedasan, Iban, Melayu, tetapi kita sudah dididik dengan budaya yang sama, tertib dan sopan. Okey, kita tengok yang sebelah sini pula. Putrajaya Central. Okay, kita ambil yang bahagian pendek ni je. Tapi tengok sampai terus berbaris. Okey, kita tengok mereka akan bagi laluan kepada yang mereka keluar dulu. Dia tak akan masuk selagi yang keluar tu tak habis keluar. Nampak kan bagaimana? Sebelah sana dah habis keluar, jadi dia orang masuk dulu. Sebelah sini mereka akan bagi giliran. Bagi yang Ini keluar real dulu, ya lepas tu teman-teman. baru dia Ini orang real, masuk. ini bukan karena Wah, konten guys, ya. saya Ini yang real. tengok pun rasa bangga Hal guys dengan semacam rakyat ini kita macam terjadi. ni. Apa lagi yang kita nak dustakan kesopanan, kesusilaan. Dan memang time ni memang betul-betul time pack time happy hour untuk time orang balik kerja. Dan saya nak sebenarnya nak tengok, nak bagi korang tengok bagaimana suasana orang naik MRT, turun LRT di KL ni. Dan inilah suasana yang kita nampak. Yang berulang-ulang saya katakan tadi, bagaimana tertibnya rakyat Malaysia ni, bagaimana mereka membenarkan mereka yang keluar dulu, dan yang nak masuk akan kemudian. Mereka tak akan tolak dan mereka tidak akan potong barisan, dan mereka akan ikut barisan tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Nampak? Jadi kalau saya rewind pun berulang kali video yang saya nak shoot pada korang ni, memang akan benda yang sama juga yang akan dilakukan oleh rakyat Malaysia. Jadi kita rasa banggalah sebagai rakyat Malaysia, kerana kita walaupun berbagai bangsa, agama, suku dan bangsa, tetapi kita tetap satu Malaysia. So kerana di sini tempatnya agak sempit, diganggu oleh eskalator ni, mereka akan berbaris menyengit begini, tetapi tetap teratur dan tak akan potong barisan. Kita dah naik ke atas pula. Dekat atas ni agak kurang sikit sebab ini adalah di TRX. Jadi apa yang kita dapat pelajari di sini dan apa yang saya nak katakan di sini, orang di Malaysia ni, kita tahu kita berbagai agama, berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai bahasa. Maksudnya bahasa tu ada yang bahasa Iban, bahasa India, bahasa Cina, bahasa Kedasan, tetapi kita disatukan dengan oleh satu bahasa, iaitu bahasa Malaysia. Jadi walaupun kita tadi berbagai-bagai suku dan berbagai-bagai bangsa, tetapi kita tetap disiplin yang sama, hormat menghormati, dan sopan santun, ramah, dan kita tidak ada pergaduhan antara masyarakat ini dengan bangsa ini ini yang kita sukakan dan inilah yang harus kita banggakan menjadi rakyat Malaysia. Okey guys, kita nak keluar dulu. Masukkan. Okey. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Bagaimana suasana dan bagaimana situasi yang ada di Malaysia ataupun di KL ketika rakyat-rakyat Malaysia balik daripada kerja. Mereka sopan apabila naik eskalator, berbaris dan mengikut aturan, yang mana yang nak jalan akan melalui belah kanan dan mana yang tidak berjalan akan melalui belah kiri kalau di eskalator. Dan begitu juga kita tengok bagaimana rakyat Malaysia naik MRT sopan dan memberi kebenaran ataupun memberi laluan kepada mereka yang keluar dulu, dan mereka beratur di kiri dan kanan. Kemudian apabila sudah tidak ada yang keluar, baru mereka masuk ke MRT. Inilah Dan Malaysia. satu lagi, kita tengok walaupun MRT dah penuh, mereka tetap tidak akan tolak menolak antara satu sama lain.
bangga guys menjadi rakyat Malaysia. Saya sebenarnya guys, serius, saya terharu guys melihat apa yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ni. Kerana budaya begini bukan semua negara ada kalau kita tengok, ada, saya tak nak sebut mana-mana negara, ada setengah negara cara mereka naik MRT, cara mereka naik kereta api, cara mereka naik bas, tolak menolak. InsyaAllah guys, satu hari nanti saya akan buat konten juga bagaimana rakyat Malaysia menaiki bas. Mungkin kita boleh tengok sama-sama. Tapi jangan lupa subscribe dan jangan lupa untuk klik share dan juga like mudah-mudahan dengan komen korang, dengan share korang akan bertambah lagi view, dan dengan subscribe korang akan semangat lagi untuk saya untuk membuat konten sekali. Okey, rasanya sampai di sini saja untuk vlog kita hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum, goodbye, bye bye. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini luar biasa. Saya baru temukan guys video yang menunjukkan adab seorang Malaysia yang sangat detail guys. Ini tidak dibuat-buat, ini bukan cuma hanya untuk konten, tetapi ini real teman-teman. Saya sangat terkagum-kagum dengan kejadian hal ini. Ini pemandangan yang sangat luar biasa. Sahabat untuk Malaysia. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Please sebelum meninggalkan channel ini, like, komen, dan bantu share biar channel ini terus berkembang, biar terus bersemangat yaitu nge-reaction video-video berikutnya. Saya TM React TV dengan sangat rendah hati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.